Assalamualaikum, salam bahagia dan salam hormat. Selamat datang ke Stadium MPJ untuk Hari Perlawanan Liga Super Wanita FS 2025. Pertemuan membabitkan Shah Alam United dan juga Wangsa Maju City, dua pasukan yang berada dalam saingan kumpulan A menuju ke hari perlawanan keempat untuk meneruskan perjalanan dan juga perjuangan mereka di pentas Liga Super ini. Bersama saya akan setugas Sabri Hambali untuk mengamati 70 minit. Dua-duanya turun dengan formasi klasik 4-4-2 untuk digunakan untuk berhadapan dengan satu sama lain. Keduanya sudah bersedia untuk memulakan perjalanan 35 minit yang pertama. Shah Alam United jersey serba kuning hitam dari kiri ke kanan skrin anda, sambil Wangsa Maju dari kanan ke kiri skrin anda dengan jersey biru dan merah jambu. Dimulakan oleh Shah Alam United untuk sepak mula perlawanan minggu yang keempat saingan Liga Super Wanita FAS 2025. Akan bergandingan di pertahanan terakhir bersama dengan Hamira Yusra. Mas Melo untuk Hanis Farhana. Pemain ini boleh melakukan lorongan cantik. Kali ini mendapatkan Putri Umi Sofia. Peluang untuk Putri Umi Sofia, sedikit lewat untuk melakukan keputusan. Beliau boleh mencuba dengan lebih awal, Sabri, berbanding Wangsa Maju City. Dua jaringan terhasil dari pemain tengah daripada kesemua tiga jaringan dimiliki. Peluang untuk Shah Alam United menghampiri kawasan tengah. Larian ini baik dari Nur Rashikin. Ada ruang untuk melakukan sesuatu dan ada pemain meminta di sebelah kanan. Wan Nadirah bergerak bebas, Sabri, kita dapat lihat. Bijak menempatkan dirinya di sebalik kedudukan pertahanan Shah Alam United. Namun begitu kali ini sedikit kurang bernasib baik untuk melepaskan percubaan. Kuasaan semula untuk Wangsa Maju City. Mas Melo, Hanis Farhana boleh melakukan rembatan dari sudut tersebut. Dan itulah yang dilakukan. Oh, kesilapan mudah. Putri Umi Sofia berjaya menjaringkan gol. Satu kedudukan yang menghukum pasukan Shah Alam United. Rembatan Hanis Farhana gagal ditepis kemas oleh Nur Faridah. Dan kita melihat Putri Umi Sofia pada kedudukan bagai dapat harta timbul, menantikan sahaja dan menyudahkan dengan mudah. Satu percubaan dari luar yang dilakukan. Kita perhatikan ya, ada terkena pertahanan Shah Alam United sebenarnya, dan tangkapan ataupun lantunan itu gagal dibaca dengan baik oleh Nur Faridah, menyebabkan beliau gagal untuk melakukan tangkapan. Bola melantun sendiri ke arah badan beliau. Dan Putri Umi Sofia seperti kebiasaannya pantas, dia sentiasa bijak menghidu ada peluang yang terhidang, terus saja melakukan larian untuk melakukan tindakan penjudah. Kedua pasukan dengan satu percubaan setakat ini. Satu percubaan sudah cukup untuk Wangsa Maju di depan. Namun satu lagi serangan cuba dihalakan Putri, kerana dia melihat kedudukan rakannya yang melakukan larian di bahagian atas, iaitu Shikin, sudah pun berada pada kedudukan offside. Apapun mereka mendapatkan sepakan percuma dari jarak yang cukup baik. Harus diingat, Awadah dan Ashikin masing-masing mempunyai jaringan peribadi selaku penyerang Shah Alam United berbanding Wangsa Maju yang hanya mempunyai jaringan menerusi Putri sebentar tadi. Rembatan boleh terus dilakukan dari jarak ini. Mas Melo, hantaran ke hadapan. Putri Umi Sofia menggunakan kepantasan. Putri Umi Sofia melihat ruang. Masih lagi Putri Umi Sofia terlepas, tetapi tindakan susulan recovery cukup baik, meletakkan nama mereka selaku penjaring gol juga. Jadi itu mungkin antara perkara yang akan diperkatakan oleh Syazwani di waktu rehat sebentar nanti. 10 minit yang terakhir di babak yang pertama. Cuba untuk dikeluarkan. Hanis Farhana terus mencuba. Hanis Farhana untuk Wangsa Maju bergerak di sebelah kanan, dihantar ke tengah. Tidak berjaya dikawal Siti Nabila. Rembatan dilepaskan dan masuk. Sekali lagi tampanan kurang kemas menghukum pasukan Shah Alam United. Mereka menambah kelebihan jaringan tersebut, dan rembatan yang cukup baik dilakukan dari jarak yang agak jauh. Kemahiran yang ditunjukkan dalam menghasilkan jaringan kedua ini. Mas Melo, Sabri.
Satu kesilapan yang berpunca daripada pertahanan Shah Alam United sebenarnya, yang membuka ruang hantaran yang dilakukan oleh Hanis Farhana ini terlepas, dan begitu juga setting yang cukup baik untuk Mas Melo, rembatan yang tepat ke arah Nora Farida sebenarnya, dan beliau gagal untuk melakukan tampanan yang tidaklah begitu kuat untuk mencerahkan peluang menambah jaringan untuk Wangsa Maju. Siti Nabila, peluang dimiliki. Siti Nabila untuk jaringan ketiga dicari. Bola muntah untuk Nurhaliza, namun sedikit lewat untuk Nurhaliza, dan terus dikeluarkan oleh pertahanan Shah Alam United. Sambil kad kuning sebentar tadi untuk Siti Khatijah, pertahanan kanan Wangsa Maju Siti. Siti Nabila, sentuhan pertama kemas. Beliau mempunyai ruang, ingin melepaskan diri. Acahan dari Siti Nabila, masuk. Usaha berterusan dari Siti Nabila membuahkan hasil. Game over untuk Shah Alam United dengan jaringan ketiga ini, Sabri. Inilah yang kita katakan, Rozaidi, usaha tidak pernah mengkhianati hasil, dan usaha berterusan yang dilakukan oleh Siti Nabila. Beliau melakukan larian demi larian, percubaan demi percubaan, dan kali ini dia memilih untuk melakukan percubaan sendiri, gelecekkan. Beliau berjaya memperdaya dua pertahanan Shah Alam United sebelum melepaskan satu rembatan dan menewaskan Nur Farida. Lantunan itu mengelirukan Nur Farida untuk membolehkan Siti Nabila mencatat nama selaku penjaring gol yang ketiga. Jaringan ketiga itu menjadikan jaringan kedua pribadi untuk Siti Nabila bagi musim ini, sekaligus menjadi aksi terakhir di antara Wangsa Maju Siti. Kemenangan cukup bergaya menundukkan pasukan Shah Alam United.